Setiap kali anda cakap pada diri anda nak lebih banyak duit, anda nak lebih kebebasan, anda nak lebih senang, time tu akan ada satu suara halus bisik kat telinga anda. Dia cakap jangan tamak, dia cakap syukur apa yang ada, dia cakap cukuplah macam tu. Dan semua ini menghantui anda, yang menyebabkan anda susah untuk keluar daripada hidup yang biasa. Dan kenapa jadi macam ni? Sebenarnya kadang-kadang kita pun terfikir tak, ramai orang fikir dia nak grow. Dia cakap pada diri dia nak grow, tapi setiap kali minda dalam dia bercakap dia nak grow, mesti akan ada kata-kata kat diri dia seperti kata-kata halus tadi. Dan bukan sebab dia rasa bersalah, bukan dia tak nak grow, tapi dia dah biasa dengan perkara tersebut daripada dia kecil lagi. Mungkin sebab daripada dia kecil lagi, dia dah biasa dengan perkataan sama-sama. Dia dah biasa dengan perkataan kita kena hidup dengan sederhana. Dia dah biasa dengan adik-beradik ataupun keluarga dia dah didik dia jadi orang yang average people. Kalau orang tu buat, kita kena buat juga. Kalau orang tu kerja 8-5, kita kena buat juga 8-5. Kalau orang tu satu had tak bekerja, cuti, pergi rumah family, berjalan, shopping, kita kena ikut juga. So ini semua perkara yang telah menghantui kita. Dia bukan sebab duit, dia adalah disebabkan identiti dan juga genetik kita. So perkara ini bukan mudah sebab dah dididik daripada kita kecil sampailah umur kita sekarang. Tapi kan bila kita tengok orang lain berjaya, kita akan tepuk tangan tau. Kita akan tepuk tangan, kita gembira tengok orang lain berjaya. Tapi bila kita sendiri nak berjaya, kita automatically akan rasa sebersalah. Kita akan rasa macam, betul ke apa aku buat ni? Betul ke apa yang aku lakukan ni? Dia rasa bersalah pada diri dia. Dan percaya ke tidak, anda semua dekat luar sana, otak anda ni tidak pernah takut gagal. Yang dia takut adalah bila dia ditolak. Otak ni takut apabila dia rasa dia ditolak, dia tak dapat diterima oleh masyarakat. Ini perkara yang ada dekat kepala otak kita disebabkan identiti kita ataupun genetik kita. Kita dah terbiasa dengan perkara tersebut. Tapi kalau kita fikir balik lah kan, kalau kita cuba yang terbaik untuk grow juga, kita tak peduli apa orang cakap, kita keluar, kita tak nak jadi average people, kita nak jadi orang yang break the rule, kita nak jadi orang yang memecahkan sesuatu yang kebiasaan keluarga dan juga identiti kita sebelum ini. Paling-paling teruk pun kita tak akan dibunuh. Paling-paling teruk pun kita tak akan kena kecam sampai teruk, sampai kita boleh bunuh diri. Tidak. Yang paling teruk pun orang mengata kita je. Itu je. Orang akan cakap kita, orang akan cakap belakang, orang cakap dia ni dah lain lah, dia ni dah berubah. Itu saja. Tak ada lagi sampai tahap orang datang rumah, orang tu bunuh, ambil pisau dia bunuh kita sebab kita tak jadi average people lah, ataupun orang yang biasa. Kita lain sedikit daripada identiti kita yang sebelum ini. So bila bercakap tentang perkara ini, dia sangat rapat dengan minda separuh sedar kita. Bila kita train minda separuh sedar kita dengan apa yang kita buat sebelum-sebelum ini. Contoh sebelum ni kita dah makan dengan mak kita cakap cukup, bersyukurlah dengan apa ada. Cakaplah dekat diri tu apa yang ada cukup-cukup lah, jangan tak bersyukur. Macam tu kan. Kita dah biasa dengan perkataan tersebut dan kita dah rasa selesa dengan keadaan tersebut, menyebabkan kita nak buat lebih tu, dia rasa macam syukurlah apa ada, aku dah buat kan. Dia rasa macam tak payahlah, macam tu kan. Dia dah rasa selesa dan dia tak nak berubah dalam keadaan tersebut. So bila kita nak break this sesuatu yang kita nak rasa nak buat ni, sebab mindset kita, saya nak grow, saya nak more lagi. Contoh gaji saya RM5,000, saya nak more lagi, boleh tak? Dalam RM10,000 ke, dalam RM6,000-7,000 ke, lebih sikit lah, tak banyak pun sikit. Makna kata kita nak berkembang. So bila kita nak berkembang, apa yang kita kena didik adalah subconscious mind. Minda separuh sedar kita bagi tahu kat dia dengan azam kita, aku nak berubah jadi lebih baik, aku tak nak selesa dekat tempat aku yang aku ada sekarang. Aku tak boleh berpegang kepada prinsip ayat-ayat suci, iaitu ayat dia bersyukur dengan apa yang ada. Allah marah kalau kita tak bersyukur, tak dapat keberkatan, macam ni tak berkat. Kita menggunakan ayat-ayat suci ni untuk kita duduk selesa dalam keadaan takut yang sama, takut yang lama, the version kita yang lama. Tapi bila kita nak jadi version yang lebih baik, dia akan start kita. Jadi kita kena bermula dengan azam, cakap pada subconscious mind kita, separuh sedar kita. Latih separuh sedar kita every single day. Setiap hari tak boleh miss.
Rule dia 2 minit. Macam saya 2 minit 2 hari 2 bulan. 2 minit 2 hari 2 bulan. Setiap masa kita nak mulakan benda baru, kita mulakan dengan 2 minit. 2 minit. Kita tak boleh start dengan 1 hari 1 jam. Kita start dengan 2 minit. 2 minit kita cakap pada kita, dah stop, kita buat kerja lain. 2 minit setiap hari 2 minit 2 minit. Sampai satu masa kita rasa 2 minit tu dah puas lah. Okey, kita nak buat 2 hari. 2 hari kita buat, 2 hari kita buat, 2 hari kita buat, 2 hari kita buat. Makna kata kita tak boleh miss 2 hari. Maknanya kalau contoh kita cuti lah, kita kerja, apa-apa yang kita buat, kita kerja dalam seminggu, kita kena dapat cuti 1 had kan. Tapi kita tak boleh lebih daripada 2 hari tu. 1 had je kita cuti. Hari yang ketiga kita tak boleh cuti. Kalau kita sakit demam pun, kita tetap kena bangun untuk hari ketiga tu, supaya mind kita dah fikir, oh, aku ada sesuatu yang aku latih, bukan untuk diri aku ni, untuk subconscious mind, untuk minda separuh sedar saya. Jadi itu perkara yang boleh buat. Dan sebab tu 2 bulan. 2 bulan ni long term punya, dan kita tak boleh tinggalkan dia untuk 2 bulan yang akan datang. Sama juga macam 2 hari tadi. So ini perkara yang kita boleh latih. Dan lepas tu kita cari ilmu lah. Azam dah ada, ilmu. Bila kita mulakan dengan azam tadi, kita buat, kita akan mulakan dengan cari ilmu, dan kita akan mula execute sikit-sikit. Kita akan gagal, kita akan langgar, tapi kita tak akan gagal dan langgar apabila kita dah buat lebih daripada 40 hari, lebih daripada 2 bulan, lebih daripada 2 hari yang formula yang kita gunakan secara consistently tadi. So inilah yang membentuk subconscious mind kita. Dan bila kita tengok orang kat luar sana kan, kita percaya laki-laki kat luar sana ataupun perempuan pun, mereka boleh pergi jauh, mereka boleh grow dengan unlimited, boleh pergi lagi. Tapi mereka pilih untuk berada dekat tempat yang sama, berada untuk biasa-biasa, pilih untuk jadi diri dia yang kecil itu. Bukan sebab dia tak mampu, tapi perkataan dia sebab takut orang cakap kita berubah. Ini perkara yang ramai manusia takut, sebab fikir tentang orang lain yang cakap tentang dia. Dia ni dah berubah. Dan ramai orang menghalang kita berubah. Mak bapak ke, family ke, adik-beradik ke, rasa macam kau ni dah lain lah, kau ni dah berubah lah, macam tu. Jadi dia tak nak orang cakap dia berubah. So kesimpulan dia yang kita nak bagi tahu, daripada hidup biasa, kita nak pergi kat level hidup grow ni, kita perlu lalui fasa ni. Dan persoalannya bukan tentang bagaimana, siapa, tapi persoalannya, adakah anda ready untuk hilang versi lama diri anda?